dan selamat petang. Selamat petang ya. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Hari ini dia lain sikit lah. Saya rasa tak pernah kot sepanjang 82 webinar ni. Sekejap dengar tak? Okey. Sepanjang 83 sesi webinar ni saya buat Jumaat petang. Pelik lah. Biasa Jumaat pagi ataupun biasanya kalau Jumaat pagi saya tak berudara, saya akan buat Sabtu. Tapi disebabkan Sabtu ada urusan anak, jadi terpaksa tak boleh jugalah. Okey, jadi minta maaf kepada yang dah daftar. Di Malaysia Entrepreneur Community Platform. Masa tu tarikh dia adalah sama, 31, tapi waktu dia pagi. So last minute semalam saya terpaksa tukar kepada petang 3 hingga 4 disebabkan pagi ada urusan yang sangat-sangat tak dapat dielakkan lah. Ada tetamu daripada China datang office, jadi saya terpaksa tunda lah. So last minute dia ni, saya harap yang daftar tu dia okey lah, dia aware lah yang kita dah tukar tarikh. Okey, kepada yang baru, kepada yang dalam TikTok, dalam Google Meet, baru join, saya macam biasa setiap minggu saya akan buat satu slot untuk cerita, untuk buat webinar lah. Webinar selama sejam saja, kita panggil ni micro teaching, 1 jam sahaja, dan selalunya waktu dia adalah Jumaat pagi lah, 10-11, tapi hari ni terpaksa tukar. Tapi yang penting tak apalah, yang penting saya dapat komit 1 jam lah, 1 jam setiap minggu. Itu di peringkat awal kalau tuan-tuan rumah nak tahu, Malaysia Entrepreneur ni masih baru, platform komuniti usahawan SME IKS lah yang saya cuba bangunkan. Kita nak bangunkan usahawan kita, dan bulan depan insyaAllah ada berita baik yang sekarang ni Malaysia Entrepreneur adalah berbayar 199 tahun, tapi kita bulan depan kita akan structure balik kita punya model tu kepada ada yang percuma. Ada yang percuma seumur hidup ada, bukan percuma seumur hidup lah, percuma setahun, kemudian renew lagi pun percuma sampailah you renew ikutlah semua. Tapi ada yang berbayar, ada yang ni lah, tapi yang berbayar tu pun kita cuba usahakan supaya dia mampu milik lah kepada IKS, kepada startup. Saya faham, saya pun mula daripada kosong. Jadi untuk mengeluarkan perkara benda-benda yang berbayar ni, dia agak makan bulan lah, minggu bulan macam tu lah. Sebab ni kan kita banyak kepada free punya content. Tapi jangan risau, hujung bulan depan kita akan memastikan you all boleh dapat free content. Boleh join Malaysia Entrepreneur, sebab sekarang ni memang berbayar lah 199 setahun. Nanti kita akan buat yang free insyaAllah. So kalau free nanti you all boleh join. Kalau di TikTok ni you all dapat tengok saya bercakap lah, sebab saya punya apa-apa, saya punya training, saya punya deliver, dia mesti ada slide. Dia mesti ada slide. So Google Meet you ada slide tu lah. Tapi bukan semua boleh attend lah kan, sebab apa ni yalah, bukan semua dapat akses tu. So kemungkinan bila kita dah ada webinar yang ada platform free tu, so mungkin TikTok saya dah tak buat lah. Semua kalau nak join di Malaysia Entrepreneur. So kena masuk situ, saya akan bagi link kat situ, you all boleh masuk free secara betul-betul free lah, betul-betul free, tak perlu bayar apa-apa, boleh join webinar. Dan saya punya harapannya tahun depan bila saya dah achieve 100 seri webinar saya punya siri webinar, kemungkinan kita akan buat lebih lagi, seminggu tu 2 kali ke, ataupun pokoknya kalau seminggu sekali, sebulan tu ada 4 kali, kita try tu cuba buat 6 kali. 6 kali, so bukan saya, mungkin kita ada speaker yang daripada eksternal keluar, bukan saya cakap. Tapi saya nak pastikan ada ramai lah dalam tu, sebab kalau ramai barulah semangat kan untuk trainer-trainer tu deliver, betul tak? Okay, jadi kenapa saya buat benda ni tuan-tuan dan puan? Kenapa saya buat benda ni? Sebab dia relate banyak benda dah, terutama sekali yang macam pagi tadi visitor daripada negara China kan. Jadi saya tengok dia betul-betul bergerak laju, betul-betul bantu usahawan dia untuk keluarkan produk-produk usahawan di keluar negara, dan dia fokus China, memang fokus on trading, memang commerce dia memang fokus lah, dia bantu, betul-betul bantu. Dan dia nak dapatkan persejilan halal lah untuk dia punya, pastikan semua benda ni ada halal supaya dia boleh keluar produk.
Tapi kita ni di Malaysia agak slow. Dia pun cakap di Malaysia ni slow, dia sangat-sangat laju apa semua kan. Dan dia cakap tu di Malaysia, di depan kita orang Malaysia, jadi kita rasa macam tercabar jugalah. Jadi saya dan tim akan gandakanlah kita punya usaha ke arah bantu kita punya SME ni. Bantu kita SME ni macam mana produk you all boleh keluar negara dan bantu negara kita. Kita nak negara kita ketinggalan. Sebab itulah saya buat benda-benda ni. Walaupun tak sepatutnya saya buat, saya boleh skip je minggu ni, buat minggu depan je, tapi tak boleh lah. Saya kena paksa diri saya untuk deliver. Sebab saya sendiri ada 100 topik, hari ni adalah ke-83, webinar saya ke-83. So saya nak perbanyakkan lagi, saya nak efisienkan lagi, saya nak banyak usahawan yang tahulah benda ni. Sebab kalau kita buat sekarang tuan-tuan dan puan, kita akan ketinggalan jauh lah dengan negara luar dan kita dah tak boleh dah. Halal tu orang tak pandang Malaysia dah, halal tu orang pandang negara lain. Yang paling sedihnya adalah negara non-Muslim. Bukan pandang Malaysia, Jakir ni tak payahlah. Dah ada yang lagi trust daripada ni, lagi sistem dia lagi padu kan. Agak menakutkan lah kalau dengar plan diorang ni. Tapi yalah, nak buat macam mana, kita tak boleh halang satu benda yang memang dia ada power apa semua, tapi we have to do something lah. Jadi inilah dia something tu, sebab tu saya jalan juga. Saya kena finish my 100 and then saya kena naikkan program Malaysia Entrepreneur ni dan saya akan invite you all masuk. So akhir bulan 11 insyaAllah you all boleh join Malaysia Entrepreneur tu. You all boleh tengok banyak benda-benda free untuk bisnes startup. Bisnes startup IKS lah, sebab kita punya Malaysia Entrepreneur ni tak IKS je. IKS ni adalah industri kecil dan sederhana. Termasuk mikro lah, mikro kecil lah, mikro dan kecil lah. Sebenarnya target kita ni adalah mikro dan kecil. Sebab apa? Kita orang banyak tutup kedai, banyak selender, banyak pening, tak tahu nak buat apa. So jom kita sama-sama pening. Kita sama-sama pening. Itulah saya baju ni. Sepatutnya saya pakai saya punya baju tema kan. Baju tema, tapi saya pakai batik menunjukkan ni pun batik Indon di sini. Nak menunjukkan identiti lah, identiti Malaysia ke negaraan kita. Tapi rasanya ni batik Indonesia. Okay. So hari ni adalah tajuk dia branding tuan-tuan dan puan. Okay, kalau saya punya ni tak sound tak okey, bagi tahu Dan kalau you ada soalan boleh tanya dalam tu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hari ni cuaca sangat-sangat panas kat luar. Memang dah morning pun semalam. 2 hari ni Sabtu Ahad cuaca panas memang panas sangat kat luar, 40 darjah Celsius. Okay. So tanpa membuang masa tuan-tuan, hari ni kita akan cerita sikit pasal branding. Kita cerita pasal branding. So apa benda tu branding branding adalah bukan sekadar logo. Dia bukan sekadar logo. Tu nak cerita ni. Brand ni dia complicated sikit nak cerita, tapi insyaAllah kita boleh lah. Sebab bisnes kita kena bina brand lah. Kita kena bina brand. Unless bukan unless lah, saya nak bagi tahu, unless lah kita ni tak ada, bukan apa, tak boleh lah. Branding ni dia kena ada lah. Walaupun makcik katalah makcik Kiah jual popiah di flat home base, dia pun kena ada brand. Dia kena brand makcik ni, dia pedas-pedas sikit. Yang ni dia kena ada dia punya something. Bila kita sebut pasal contohnya Mak Kia je, yang jual popiah sedap tu, dia punya sos luar, itu adalah brand. Bila Mak Kia tu adalah brand. Macam itulah. Benda ni kena bina. Sebab apa? Benda ni lah, alamak, Sifu baru masuk live pula. Segan lah nak cakap ni. Okay, tak apalah. Saya share je. Kita share je apa yang ada. Kalau salah tolong betulkan. Okay, so brand ni adalah satu benda yang kita kena bina lah. Kita kena bina sejak daripada kita mula berniaga lah. Mesti ke arah situ. Mesti ke arah. So sebab brand ni ada value juga. Dia ada value. Kena ada nilai. Okay, tapi brand tu apa? Nanti kita cerita. Ni lah cerita di hari ni. Kita cerita sedikit sebanyak. Tapi kena ingatlah, ini adalah terima kasih Tuan Cha. So far so good. Okay. So kita jangan fikir brand. Kalau kita tengok Google tu banyak branding motor, syarikat-syarikat besar. Kita janganlah ikut yang besar-besar tu. Kita kena ikut semampu kita lah. Sebab kita ni kecil je, micro, IKS kan. Tapi kita jangan ikut yang tu. Kalau itu banyak kan. Tapi kita buat sekadar yang mampu dan kita bina daripada situ.
Of course, slowly nanti kita akan belajar, along the way kita akan belajar. Tapi for the start ni, binalah sehinggakan saya pun tak adalah bina betul-betul apa semua kan. Tapi bila mana kita jumpa orang, dah lama training apa semua, jumpa orang, ada orang tanya syarikat mana, oh Abarakah, tahu. Syarikat dia orang tahu, dia tahu. So saya tanya, Abarakah ni macam mana? Oh, okey, saya contact team okey. Itulah benda yang kita nak orang relate dengan kita punya brand tu adalah benda tu. Tapi ada juga yang orang relate brand kita tu adalah brand yang ni memang setiap kali tanya memang mahal lah. Itu brand juga. Itu branding juga tu kan. Apa benda yang orang relate bila ingat kita punya brand tu, dia akan apa benda yang dia ingat. Nantilah saya cerita okey. Kalau soalan bertanya sama di Google Meet boleh, di ni pun sama. TikTok. Okey. So topik hari ni adalah tak banyak, kita micro teaching kan. Micro teaching ni sejam je, maksimum sejam je. Okey. So pengenalan apakah itu branding. Branding ni sebenarnya dia adalah kata kerja lah. Branding lah kerja-kerja tu membangunkan brand. Dia brand tu je nama, branding lah kerja-kerja membangunkan brand. So kita cerita branding, kerja-kerja membangunkan brand. Tapi sebelum kita tahu kerja-kerja membangunkan brand tu, kita buat tu. Kita kena tahu apa tu brand. Okay? Alright. So mengapa branding penting untuk bisnes? Elemen utama branding untuk IKS untuk IKS bukan syarikat besar lah. Kalau you dah syarikat besar and tegur yang salah ni, taklah, sebab kita di peringkat IKS. So kita ingat kita di peringkat IKS sahaja. Okay, cara membina brand untuk bisnes IKS dan kesimpulan. Okay, kalau you all good, saya boleh proceed. Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen dan di ruangan di TikTok. Saya perasan kalau TikTok ni belah petang ni ramai sikit dia punya audience kan. Tak tahu kenapa. Orang memang habis kerja pukul 1 ke, pukul 2 dah habis kerja ke, balik ke, tak tahulah. Ke korang lepak kedai kopi. Okay. Ni dia. Branding ni, bila saya tunjuk ni lah. Sayangnya TikTok ni tak boleh tengok saya punya slide. Okay, saya punya slide ni cerita pasal dia ada gambar dia, merah, kuning, sebelah ni ada fries. Tapi tak ada logo. Tapi bila mana kita tengok slide ni, gambar ni, kita dah tahu dah ni brand apa. Kita dah tahu dah. Dia automatik. Sebab apa? So kalau you all boleh komen di ruangan chat ni, you all boleh komen di ruangan chat ni, yang Google Meet dah. Apa benda yang terlintas di fikiran ataupun terlintas di hati tentang gambar saya tunjuk ni? 3 perkara pertama terlintas di fikiran tentang produk brand ni. So kalau saya tengok ni, saya akan terlintas ni McDonald. Sebab fries, dia tak ada logo tak ada logo. Fries, merah kuning. McDonald lah. McDonald. Walaupun mungkin ada yang tiru color ni apa sama juga, tapi tetap orang ingat McDonald. Saya McDonald. Dan antara benda yang saya terlintas adalah boycott. Boycott. Dan fries ini sedap. Kalau saya suka scoop dengan aiskrim. Scoop dengan aiskrim memang pelik. Scoop aiskrim makan. So itulah 3 benda yang saya terlintas. Dan setiap orang bila tengok benda-benda ni, dia akan hasilkan satu benda lain. Setiap fikiran orang lain. Ada orang dah tengok ni tu rasa lapar, terus dia pergi beli. Ada orang tengok ni macam ni. Ada orang tengok ni dia teringat dia punya experience dia dengan fries ni. Mungkin beli fries ada lipas ke, mungkin free. Dia masing-masing. Ada orang tengok ni mungkin, ni mahal ni, tak mampu. Macam tu. Macam-macam. So kita nak bila orang tengok kita punya brand, tak kisahlah nama ke, tengok logo je ke, dengar nama ke, apa yang kita nak orang terlintas di fikiran ni. It's about perceive. Perceive ni apa? Dalam bahasa Melayu saya rasa paling hampir ada tanggapan lah. Tapi tak sedap lah bunyi ni kan. Sedap bunyi dia perceive. Apa yang orang anggap tentang tengok brand ni kan. So itulah 3 benda yang terlintas di kepala saya lah. You all saya tak tahulah kan. Kalau you nak share. Sekejap okay. Tak ada share, tak apa. Cepat sikit habis. Bukan cepat habis lah. Saya tak nak habis lebih pada pukul 4. Dan saya cuba make it 1 jam. Okay. Okay. Terima kasih yang join. Okay.
Okay, so itulah fries tanpa letak logo. In fact, McDonald dia pernah buat satu eksperimen dia pernah buat satu eksperimen, dia sewa satu billboard tu dia color dia, kalau tak salah saya color dia merah, kemudian M tu separuh je, hujung je. Orang dah tahu dah tu McDonald. Orang dah tahu dah. Sebab itulah dia punya brand color dia punya M dia macam tu, font dia tunjuk separuh je M. Dah, orang dah tahu dah. Sebenarnya kenapa benda tu perlu adalah bila orang ingat benda ni dia akan ada macam impulse buying lah. Dia akan send satu signal yang lama dah aku tak makan McDonald ni. Lama dah aku tak makan ni. So beli. Sebelum boycott, saya macam tu lah. So sebulan tu dalam 2-3 kali lah, insyaAllah bila mana tak tahu menu apa makan malam ni, next adalah ni lah, dalam kepala memang ingat benda ni lah. So dia macam tu. Benda ni memang kena, sebab masa dulu dia lain. Masa dulu bila teringat ni je, dia cepat, kita pun dah expect rasa dia macam mana, harga pun dah tahu dah harga dia macam mana. Dan kita pun dah tahu dah apa nak order. Macam tu, bila kita tengok ni je, McDonald lah, dah tahu apa nak order, dah tahu cepat, apa semua dah tahu dah. Macam tu. Anak-anak semua dah expect dah, McDonald nak order ni, dah tahu dah. Macam tu. So, itulah dia branding. Sangat penting, dan branding ni, bila kita dalam marketing, kita kena buat konsisten lah sampaikan kita punya brand message ni. Alright. So brand tu apa? Brand tu adalah keseluruhan lah, banyak benda. Dia bukan sekadar logo tu saya cakap tadi, dia bukan sekadar logo. Brand ni adalah dia identity, dia boleh jadi produk sendiri, attributes, value, apa kita punya nilai-nilai yang kita janjikan, apa kita punya communication, apa kita punya strategi, marketing, positioning kita, apa lagi? Positioning di pasaran, sama ada brand kita ni memang brand murah ke, Adidas and Adibas. Adidas and Adibas kan. Bila kita dengar Adidas apa? Dia dengar Adibas, Abibas ke, apa dia? So itulah position yang banyak benda lah, dia merangkumi semua. Sebab tu kerja-kerja branding ni adalah bukan kerja-kerja yang sebulan dua. Dia kerja-kerja yang sentiasa konsistensi. Sebab apa? Kerja-kerja branding adalah kerja-kerja kita nak bawa semua ni dan letak di kepala orang. Letak di minda orang. Biar orang ni ingat benda ni. Lapar je ingat benda ni. Raya je nak beli baju apa, dia ingat brand ni. Dia macam tu. Kalau raya, kalau puasa je, Roti John. Macam tu. Roti John apa? Contoh DIY. Okay. Contohnya macam hardware. Sebelum ni kedai hardware. Walaupun brand ni apa, orang ingat hardware. Semua panggil hardware. Tak ada pun kedai tak ada. Tapi DIY pun start sebenarnya hardware juga. Dia pun hardware juga. Tapi bila dia buat DIY, mesti DIY, dia adalah mesti DIY, dia bukan hardware. Dia ada sendiri dia. Dia setelah DIY pun orang dah ada brand dah dia sendiri. Apa dalam mesti DIY punya brand ni orang tahu dah apa, murah. Macam-macam ada tu, murah, memang murah. Macam tu. So itulah yang kita nak buat benda ni. Dan bina brand ni adalah satu kerja jangka masa yang panjang, dan brand tu jadi bila kita bina, dia ada nilai. Walaupun kita punya company teruk kan, sale teruk ke apa, nak bankrupt ke apa, tapi that brand tu ada nilai. Selagi-lagi trademark lah. Sebab tu sangat-sangat disarankan untuk kita trademark kita punya register ataupun je lah trademark kita punya brand tu, supaya walaupun bisnes tak jalan tapi brand kita tu orang boleh pakai dan kita dapat royalty lah, macam tu lah, kena license kan ke apa kan. Okay, so apakah itu branding? Branding ni definisi mudah ni adalah dia adalah janji dan pengalaman yang kita bagikan kepada pelanggan. Bila kita sebut benda ni je, apa yang fikir? Macam tu. Branding adalah persepsi. Tanggapan dia persepsi. Saya suka ayat persepsi. Tanggapan ni dah macam pelik sangat. Persepsi, keseluruhan, overall yang pelanggan miliki tentang bisnes kita. Ada orang mungkin dia dealing dengan kita, dengar brand kita sebut je,
dia akan rasa macam, dia akan pergi kepada dia punya minda dia akan check balik memori dia apa semua, dia akan menghasilkan satu emosi. So ada orang sebut kadang-kadang, pak, brand ni kan, oh teruk lah brand ni. Ada orang bila ni, oi bagus lah brand ni, murah. Macam tu. So apa persepsi branding ni, apa persepsi kepada produk tuan-tuan dan puan? Saya tak tahu lah produk tuan-tuan apa kan. So kalau you all tak ada produk, saya tak tahu kenapa you all di sini. Sebab saya cerita pasal ni lah, branding business apa semua lah. Share kepada kawan-kawan yang mana yang berniaga bisnes tu, share. So mungkin kena consider benda lah branding kena Sebab sayang saya tengok ada orang jual, mungkin pada dia simple je lah, kuih kan, kuih dalam paket. Jual kuih dalam paket, okay. Jual kuih dalam paket, sedap. Tapi dia tak ada apa-apa brand pun kat situ yang saya tak boleh refer. Contohnya kata sedap, sedap lah curry puff ni, memang sedap kau gini. Apa yang saya nak rujuk kepada, kalau saya nak beritahu orang, saya nak rujuk apa, tak ada benda. Saya punya cuma boleh beritahu, kuih ni ada kat ni, kedai ni, kau pergi sini belok gini. Kalau dah tak ada, so tak ada lah, kita boleh cari lah. Macam sebelum ni saya boleh recommend satu curry puff ni, curry puff memang yang buat curry puff tu adalah banduan penjara. Sedap. Dekat tu kan, curry puff penjara saya panggil. Tapi tak tahu saya pun tak tahu nak beli kat mana. Saya pun tak tahu nak beli mana, penjara mana buat, saya tak tahu brand apa, barang apa pun tak tahu, saya tak boleh refer. Tapi saya panggil dia curry puff penjara. Macam itulah. Okay. So apa beza antara branding and marketing? Saya akan explain dalam slide yang seterusnya. Okay, statistik 60% pelanggan lebih percaya jenama yang kukuh. Betul tak? Betul dan tak betul. Ada orang yang dia tak fikir pasal brand. Dia asalkan murah. Ada macam tu. Tapi ada yang pentingkan brand. Sebab apa dia pentingkan kualiti? Sebab apa dia penting, bila pentingkan kualiti, dia akan pegang brand, sebab itulah yang persepsi yang dia perolehi dengan brand tu. Bila sebut brand ni je, aku akan pasti aku beli brand ni sebab kualiti. Sebab kualiti. So dia dah anchorkan kualiti tu dengan brand tu. Bila sebut ni je, kualiti. Mahal pun tak apa, tapi yang aku tahu dia kualiti. Kasut ke, contoh seluar ke, aku beli ni 3 tahun, 5 tahun dah boleh pakai. Tapi kalau aku beli brand ni, ya murah 50% apa semua, tapi setahun dah colour dah hilang. Contohnya. So dia ikut atas orang lah. Sebab tu kerja-kerja branding ni kita kena tengok juga kita punya segmen pelanggan yang kita nak deal tu. Segmen pelanggan yang kita sasarkan tu. Sebab dia, kalau kita nak buat branding kita eksklusif ke apa semua, tapi kita target segmen yang brand sensitif. So memang tak kena lah. Memang sangat-sangat tak kena lah. Okay. So tu daripada SME Corp. Okay, cuba tengok kat sini. You all tengok kat sini. Saya tunjuk kat sini cola. Cola je, bukan Coca-Cola itu Coca-Cola. Tapi saya tunjuk cola. Bila orang tengok cola ni je, orang dah anggap ni lah Coca-Cola. Padahal dia bukan Coca-Cola pun. Dia adalah botol dia macam Coca-Cola. Dia punya tulisan tu cola, tapi dia bukan brand Coca-Cola tu. Tapi bila orang tengok macam ni, orang akan letak kepala Coca-Cola. Coca-Cola. So itulah strongnya brand ni. Kita tengok sebelah dia pula. Sebelah dia adalah satu cup ice blended, ada straw colour hijau, logo colour hijau, tapi tak ada logo yang Medusa tu. Tak ada. So bila orang tengok ni je, orang dah tahu dah dia adalah Starbucks. Orang dah tahu dah, walaupun saya tak ada logo apa semua. Tapi apa impact brand Starbucks tu kepada saya? Kalau kepada saya, mungkin saya dah tak beli lah. saya tak beli, ini saya boykot, ini. Selain itu adalah dia eksklusif, kopi dia sedap, benda tu lah. Okay. Setengah orang lain. Ada orang lain. Jadi benda-benda yang kena dengan dia punya brand, dia value ni, dia akan menarik orang ni lah. Orang ni akan menarik. Orang ni, brand itself tu dah tarik dah. The brand itself tu dah menarik dah. Dia adalah pull factor. Branding dia ada pull factor. Dia menarik. Dia bukan push. Push ni kita paksa orang. Kita push. Social media paksa orang beli. Push. Brand ni dia menarik. Dia menarik. Brand ni aku kenal ni, brand ni international. Dia menarik. Contoh ya. Sebelah ni pula adalah kalau dia punya
nama khusus, nama dia adalah Flash. Tengok saya nak sebut dah, Flash. Flash. Tapi bila mana saya panggil ni Thermos. Tak kisahlah dia brand apa. Brand Xianghua ke, brand Ahok ke, brand Biskut ke, saya tetap panggil dia Thermos. Sebab apa? Dah integrate dalam saya punya minda bawah sedar daripada kecil ni, tengok benda ni adalah Thermos. Sebab memang brand dia Thermos. Rupanya Thermos tu adalah brand. Jadi bila kita ingat Thermos, kita ingat benda tu, Flash tu. Bila kita ingat Flash tu, kita automatik ingat Thermos. Padahal dah besar baru saya tahu lah, Thermos ni brand dia punya kan. Saya ingatkan benda ni adalah Thermos. Macam tu. So itulah very strong punya brand. Very strong punya. Sama dengan Tupperware sekarang kan. Tupperware. Saya panggil Tupperware. Ikutlah bekas dia nama brand apa pun, saya panggil dia Tupperware. Mana Tupperware? Itu kan. Tapi itulah, Tupperware itself dah bankrupt kan. Tupperware itself dah bankrupt. Hanya tinggal nama lah, tapi brand tu tuan-puan, dia ada value. Dia ada value. Brand Tupperware tu ada value. Sebab dia apa? Orang dah tahu dah, brand Tupperware ni is a very quality, good ni produk lah. Very good and quality punya produk. Okay. So mungkin dia dah bankrupt, tapi brand tu mungkin akan masih ada lah. Masih ada. Itulah. Brand ni dia tidak menjanjikan lah. Dia tak menjanjikan bahawa kita punya bisnes tu boleh tahan lama. Banyak brand-brand yang besar tak boleh tahan lama. Itu cerita lain lah. Itu sebab dia tak adapt dengan perubahan masa. Contoh macam Kodak, macam Nokia. Itu produk dalam topik cerita produk baru 2 minggu lepas saya cerita pasal tu lah. Itu sebab lain. Tapi powerful tak brand dia? Powerful. Nokia dia kata market berapa? 70% ke? World punya market pun masa tu kan. It's a very strong brand. Very strong brand. Tapi saya tak tahulah adakah generasi sekarang ni tahu dengan brand Nokia ni, pernah dengar ke apa dia punya Nokia. Dia sebut Nokia, apa yang terlintas kepala otak dia. Saya rasa tak ada kot. Apa benda tu Nokia? Macam tu lah. Okay. Sama dengan toothpaste. Toothpaste saya panggil Colgate walaupun dia adalah brand Ajwa ke, brand apa kita panggil Colgate Colgate. Tengok ni. Dia dah macam tu. Okay, Speedmart, apa terlintas? Murah kan. Tapi betul ke murah? Awal-awal mungkin lah. Tapi cuba cek balik harga ni kan. Sebab kita dah, persepsi kita tu dah tanam murah kan. Kadang-kadang kita dah tak perasan lah benda tu tak adalah murah mana. Kalau saya rasa mahal. Ada, saya cek yang mahal pula kat sini kan. Ada, tapi bila kita datang tu, kita punya mindset kita adalah murah. Okay. BMW, apa kita punya persepsi tentang BMW? Oh, ni kereta sport, kereta orang have. Padahal beli Recon yang model berapa, 20,000, 30,000, tapi tetap BM kan. Proton, kalau dulu Proton power window lah. Dulu kan, sebut Proton je, power window. Power window selalu problem kan. Itulah. Tapi sekarang tak ada dah. Bila dah ambil alih Geely tu, ni cerita dulu. Bila dah ambil Geely, saya rasa dah tak ada dah. Isu tu dah tak ada dah. So, Mercedes sama juga. Persepsi dia adalah apa? Kalau dululah persepsi ni kereta orang tua. Saya tu kan, orang tua selalu pakai. Orang tua businessman pakai kemeja, handphone besar, sangkutkan poket. Itulah persepsi saya kan. Tapi sekarang tak lah. Mercedes dah lawa-lawa model dia kan. Lawa-lawa model dia. Tapi itulah persepsi, itulah branding yang kita sebut tu. Bila kita sebut tentang ini, pernah dengar tak? Pernah dengar tak apa kita punya experience kat situ? Itu yang kita nak bina tu. Walaupun you all punya produk ni produk yang baru lagi, walaupun produk you all ni produk yang masih fresh, produk yang sekadar makanan je, tapi you all kena create this perception lah. This perception, okay? So apa beza branding dengan marketing? Branding ni adalah tentang membina identiti dan reputasi syarikat ataupun bisnes lah. Membina identiti dan reputasi secara berterusan, dia continuous dan dalam jangka masa yang panjang. Dia bukan jangka masa panjang, dia bukan kerja-kerja jangka masa yang pendek, bukan setahun dua punya kerja
Dan marketing adalah tentang promosi. Brand tu bila kita dah bina apa, kita market, kita sampaikan kepada orang kita punya brand message tu melalui kaedah marketing lah, pemasaran, promotion ke apa kan, untuk menarik pelanggan dan menjana jualan dalam jangka masa pendek atau panjang. Marketing dalam masa pendek dan panjang. Tapi sebenarnya dia ada orang kata ada dia punya cross dekat situ antara branding dan marketing ni. Dia dua-dua kena jalan serentak. Dia tak boleh aku tak buat branding, buat marketing ni. Aku buat marketing, aku buat branding je. Dia ada di antara ada yang macam tu, tapi tengok bisnes lah. Tengok bisnes. Okay. Branding membentuk siapa syarikat anda, manakala marketing adalah tindakan untuk membagi tahu orang ramai apa yang kita offer. Branding membentuk siapa syarikat. Bila dengar branding ni, contohnya kalau di Selangor ni, kalau saya sebut, kalau siapa yang pernah beli rumah ke apa kan, saya sebut Talam Corporation. Talam Corporation. Itu kalau sebut tu Allah cakap kan. Itu nak sebut tak sebut pun tak boleh juga kan. Ada kena mengenai dengan kerabat lah. Tapi di level-level orang yang pernah kena beli rumah tu memang akan sakit hati lah. Dia dengar brand tu akan sakit hati. Sebab rumah banyak tak siap lagi tapi kena bayar loan kan. Itulah brand. Tapi masih ada di pasaran. Okay. So branding ni tujuan dia adalah membina identiti, reputation dan nilai jenama yang unik. Unik dan boleh diingat pelanggan. Sebut je ingat. Sebut attributes tu ke ataupun features tu orang ingat. Macam tu. Okay. Mempromosikan produk. Marketing pula dia promosi produk perkhidmatan untuk meningkatkan kesedaran, awareness, menarik pelanggan dan buat sale lah. Itu tujuan dia. Branding ni fokus dia adalah untuk keseluruhan syarikat, termasuklah personality, nilai, message, termasuk baju sendiri tau. Baju sendiri, termasuklah branding macam kenapa saya pakai baju yang konsisten putih apa semua, itulah saya membina personal branding, konsisten kan. 83 webinar seboleh-boleh saya pakai baju yang sama. Baju yang sama, baju yang sama, sampai orang tahu dah hari Jumaat je Mamat ni pakai baju ni akan lalu kat sini, macam itulah. So dia memang kena konsisten. Dia memang kena konsisten. Okay. So itulah fokus branding. Okay. Kalau dia tengok Petronas semuanya dia ada training untuk macam mana berpakaian, dia tengok government, dia ada training macam mana. Sebab apa? Bila orang tengok ni Petronas image. Ni punya image. In fact dia punya petrol station pun ada image sendiri. Kita masuk kedai ni dia macam mana ambience ni. Kita masuk kedai ni macam mana ambience. Masuk petrol station ni macam mana toilet dia. Masuk petrol station ni macam toilet. Itulah identity yang melekat dengan brand tu. Okay. Dan marketing kita cerita pasal tactical dan strategi. Tentang campaign. Termasuk di sekarang apa itu semua strategi lah marketing. Dan in term of period pula, branding ni dia jangka masa panjang. Dia jangka masa panjang lah. In fact, saya cakap panjang pun panjang lah, jangka masa panjang. Dia kena bina dan kena preserve, kena jaga apa semua. Tapi marketing boleh jadi jangka pendek, boleh jadi jangka panjang. Okay. Strategi pembangunan identity visual, pemasaran hubungan dan pemasaran kandungan, content creation. Marketing lebih pada iklan, pasaran media sosial, email, promotion dan lain-lain. So dia push keluar. Apa yang kita bangun dia push keluar. Okay. Hasil branding adalah yang apa yang kita harap dari branding adalah customer punya retention lah, loyalty, customer loyalty, perception yang positif, of course perception positif, siapa yang nak perception negatif kan, dan kesedaran jenama, awareness tentang brand ni. Okay. Dan awareness tentang brand ni sahaja tak cukup, dia kena sentiasa reinforce. Lepas tu kalau tengok brand-brand kat luar sana, dia yang besar-besar semua kan, orang dah kenal Coke dah besar, apa pun nak buat poster lagi kan. Sebab dia memang kena diingatkan. Sebab kalau kita tak diingatkan tentang suatu brand ni, contohnya McDonald's ke Coke ke, kita akan ingat benda lain. Bila kita ingat benda lain, kita akan prone kepada membeli orang lain. Membeli benda lain, lama-lama orang dah tak ingat dah brand ni. Orang tak ingat dah brand ni apa semua kan. Macam Toy Series, ingat lagi tak Toy Series? Dulu selalu pergi Toy Series kan, macam tu ke budak-budak masuk Toy Series kan. Tapi tengok je lah. So
Sekarang mungkin tak ada level lagi mungkin dah tak ada level lagi sebab ada banyaklah kedai-kedai mainan ni kan. Peningkatan lalu lintas marketing, hasilnya ada peningkatan traffic, click and sales lah. Itu dia punya beza beza branding marketing, tapi dia memang dia saling menyokong, dia ada dia punya cross line dia, dia ada cross dia So branding is about unique identity, emotional connection, emosi branding. Kalau setiap kerja dia pakai branding apa, nama teringin, mak apa sahaja. So dia, itu semua pakai niru kan. Dia main dengan emotion, okay, long term focus, foundational strategy, okay. Marketing lebih pada product promotion, sales tactics, short term engagement, campaign execution. So dekat mana dia cross? Marketing dan branding ni adalah untuk dia punya grow, business dia grow, walaupun business tak boleh buat sustain ke apa, tapi dia ada brand, benda dia boleh jual. Dia dah brand, dia ada brand. Contohnya kan banyak brand-brand yang nak mati, tapi brand dia dah ada dah pasaran, dia dah ada follower dia sendiri, benda ni boleh jual. Company saya walaupun macam ni tengah buat apa, tapi saya ada brand, dan brand dia ada follower sendiri, dia ada tempat di masyarakat, dia ada tempat untuk customer dia, ada database, benda ni boleh jual, it's a value, ada value, okay. Customer trust, strategic alignment, benda-benda ni lah yang branding dan marketing dia cross kat sini, okay. Tapi dua kerja-kerja yang lain sebenarnya, okay. Tapi kalau kita IKS, kita tak perlu fikir banyak sangatlah pasal benda ni cuma ada beberapa yang kita kena start. Dia ada banyak, tapi along the way kita akan build, kita akan bina benda ni. Tapi untuk start, kita buatlah sesuatu yang kita boleh buatlah, kita boleh buat. Yang penting first kali kita kena dikenali walaupun kita jual burger pun di tepi jalan, burger apa, kalau kita nak pakai nama Pak Mat, startlah Pak Mat dulu. Pak Mat pun tak apa, at least kita adalah. Nanti orang akan integratekan apa dia punya value dengan Pak Mat tadi. Lama-lama dah jadi branding. Pak Mat ni kalau burger dia memang tak kena kodnya. Kalau sauce tu dia tabur sampai beleleh, sampai nak makan tu macam makan lumpur apa semua. Memang comot. Itulah benda yang kita nak. So Pak Mat buat macam ni, orang lain buat bersih je, cemat apa, tak apalah, biar orang nak ingat aku punya ni memang burger yang bersepah ni, memang makan bersepah, biar tu. Okay, itu unik, yes, unik. So biar je. Yang penting kita kena tahu orang datang. Ada satu burger sini Putra, waktu COVID memang beratur apa semua. Lepas COVID beratur, dia kurang sikit tapi konsisten. Memang geng-geng rider ni memang berkumpul kat situ. Dan akan ada je. So dia ada, kenapa ada orang beli burger dia, ada sebabnya, dan burger dia tak murah. Tu saya cakap. Burger dia saya tak beli sebab saya macam tak masuk akal. Burger apa RM12, RM10 ni kan. Tak masuk akal, tapi beratur. Okay. Nak tahu burger apa, kena datang kena jaya di office Okay. Kenapa branding ni penting untuk bisnes IKS kita adalah sebab dia adalah untuk membina keunikan. Keunikan, dan keunikan tu dia mesti hook dengan something. Kalau benda tu unik dan dia tak ada benda yang nak hook, contohnya karipap penjara tadi kan, apa gunanya kan? Saya nak explain pun tak boleh. Tapi kalau orang cakap, kau pernah makan karipap penjara? Pernah, tapi yang mana saya tak tahu. Yang mana saya tak tahu. Merujuk kepada mana saya tak tahu. Penjara mana, penjara kat Elephant Pudu ke penjara, saya tak tahu. So macam itulah pentingnya brand tadi. Ambil contoh senang lah. Dekat PJ ni, dua-dua ni, bukan saja top kat sini orang luar negeri pun tahu. Nasi lemak dua-dua. Nasi lemak dua-dua ni dia ada dua. Satu nasi lemak cop biru, satu nasi lemak cop merah. Benda as simple as that pun dah kira branding dah. So orang dah datang nasi tu tahu dah, aku nak makan cop biru ke cop merah. Sebab dua benda ni dia ada beza sikit je. Satu yang pedas, satu yang tak pedas. Saya pun sampai sekarang tak tahu mana yang pedas, mana tak pedas. Sebab kadang-kadang saya rasa macam dia kurang je kan. Saya pun tak tahu yang mana pedas Tapi itulah yang top. Kalau nasi lemak PJ, sekarang ni banyak lah nasi lemak brand. Kalau dulu memang nasi lemak dia, kalau tak nasi lemak
bangil nasi lemak babi, ada satu nasi lemak babi, satu lagi nasi lemak bumbung, nasi lemak babi lah. Satu lagi nasi lemak triple two. Memang top. Dan satu lagi kuih tiaw dekat FAM. Itu daripada Kedah pun datang. Kuih kodok kat KJ dekat FAM dekat kuih tiaw tu Ush. Awak kat sini tak nak makan pun kan. Tapi dia boleh tahu. Itulah brand yang dia menarik orang. Menarik orang. Dia ada satu point of reference tu. Apa? FAM. Triple two. Top Mega. Top Biru. Macam itulah yang kita kena bina. Sebab apa? Orang akan match, orang akan lekatkan apa emosi dia, apa feeling dia, apa experience tu kepada brand kita tu. And then brand is about trust. Yang ini adalah penting. Sebab tu kita kena konsistenkan kita punya servis ke, kita punya delivery ke dengan kita punya brand. Sebab once kita buat select, orang akan ingat this brand. Walaupun sebenarnya kalau macam saya dalam bidang trading walaupun sebenarnya trainer yang saya ambil tu adalah trainer yang outsource. Orang tak ingat trainer tu. Orang ingat apa yang dia dealing dengan ni, company ni. Company color hijau biru ni. Contohnya hijau biru dia ni kan. Orang tak tengok yang deliver tu, yang buat slide tu. Orang ingat brand ni. So benda tu akan melekat dalam kepala dia, organisasi dia. Lepas ni dah ada daripada company ni, kita jangan ambil. Walaupun sebenarnya servis kita lepas tu okey je. Tapi itulah benda yang melekat. Nak buat macam mana? Even kami sendiri pun internally ada prospek-prospek yang kami blacklist. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman kami dealing dengan dia dulu, kita ada pengalaman buruk. So, team agen sale kata, any inquiry datang daripada company ni, jangan ambil. So, impact tak sales? Impact. So, kita tak nak macam tu. Kita nak reputation business kita tu, kepercayaan yang deliverability kita punya tu adalah melekat dengan brand kita. Siapa tak nak kan? Siapa tak nak? Sebab bila kita business, kita fokus on growth, kita fokus on sale. Takkanlah kita nak cerita buruk pasal business kita. Lain lah kalau kita ni memang monopoli. Business kita monopoli, contohnya kita monopoli radio. Tak ada siapa boleh buat sesi radio melainkan ABC. Memang kita buat select apa pun kau tak ada choice lah kan. Macam dulu Pos Laju kan. Dia buat select macam mana pun, orang kutuk ke, dia buat pekak saja. Dia buat pekak aja. You ada choice ke? Tak ada kan. Tapi kita ni, IKS ni, kita pelanggan ada banyak choice. Bukan you je buat training. Bukan you je buat nasi lemak. Bukan you je jual ayam goreng. Kita ada banyak choice. So kita kena pastikan brand kita tu ada tempat dia sendiri di pasaran. Itulah kerja-kerja branding. Okay? Credibility. Credibility sangat-sangat penting. Terutamanya yang buat macam personal branding ke ataupun buat kerja-kerja profesional ke, credibility. Kalau credibility ni apa? Biasanya benda-benda yang associate dengan persijilan ke, pengiktirafan ke, recognized by someone ke, credible, ada lesen ni ke, credible. So bagi yang buat servis, biasanya benda ni penting. Benda ni apa yang membuatkan you credibility? Saya daftar dengan ni. Okay. So benda tu penting lah. So kalau credibility ni, kalau untuk produk, persijilan itu adalah credibility. Saya ada persijilan halal, saya ada persijilan mesti, saya ada GMP, saya ada central kitchen kita besar saiz ni. Memang KKM dah melawat dah, itu credibility. So ini adalah brand. So bila orang dengar dia brand ni, ni brand besar ni. Ni brand besar ni. Credibility. Okay. Dan kesetiaan. Kesetiaan ni, so bila kita dah bina keunikan, credibility, kepercayaan, apa yang kita harap dari pelanggan ni adalah, kalau you ada in future you nak order ke, you nak specific service or product, kita lah you ingat. Okay. Kita tak nak KS ni kalau boleh, kita tak nak orang ingat kita part murah je. Sebab dia kadang-kadang murah ni dia boleh membantu dan dia boleh membunuh kita. Kalau kita murah tapi kita dah kira kita punya margin semua dalam keadaan sihat apa semua, then okey lah. Tapi yang menakutkan bila sebenarnya kita buat charity. Murah tapi margin siput yang kalau kira betul-betul kita akan mati. Itu jangan. Sebab bila kita nak
Orang dah kenal kita murah, bila kita naik je sikit, orang dah tak terima value tu lagi. So dia ambil masa lah benda tu kan. So kalau boleh avoid lah benda-benda tagline paling murah ke ini ke, melainkan memang you ada strategi yang betul-betul in place. Contohnya macam Speedmart, dekat lagi murah. Dia berani buat macam tu, dekat lagi murah. So dia tarik orang-orang price sensitive ni. Price sensitive ni yang dekat lagi murah, dekat lagi murah. Tapi kita yang KS janganlah. Sebab kalau kita murah, orang akan expect kita murah. Kalau satu kedai sana jual RM5, dia expect kita jual RM2.5. Cakap murah. Kenapa mahal juga? Macam tu. So kalau nak main game murah ni kena hati-hatilah. Sebab ingat murah ni adalah game volume. Margin ni memang sikit. Margin ni memang sikit, tapi volume. Sebab tu Speedmart boleh buat. Dia ada berapa outlet kan. Okay. Dan bila kita bina brand, dia ada high perceived value. Ini yang kita nak sebenarnya. High perceived value. Perceived tanggapan. Perceived tanggapan yang bernilai tinggi lah. Sebab benda ni sebenarnya dia adalah benda ni adalah nilai dia. Benda nilai. Contohnya benda tu RM3 dia menjadi RM6. Sebab apa? Sebab brand dia. Kasut yang sama, kasut yang sama dikeluarkan tilang yang sama, material yang sama. Satu kasut ni brand dia Abu. Brand dia Abu. Satu lagi kasut ni brand dia ada Calit. So yang ni je dah harga RM500, yang ni harga RM99. So apa beza harga tu adalah pada suit yang tu. Beza dia harga situ je. Sebab tu orang kecoh-kecoh lu ada satu China dia expose, dia jual barang yang produk yang memang sama, cuma brand dia bukan dia beli pada brand outlet tu lah, macam tu. Tapi dia boleh jual benda yang exactly the same, macam tu. Sebab inilah perceived value tu, itu penting. Okay. Dan last sekali adalah benda-benda branding ni sebenarnya as a whole dia membantu menyokong pemasaran. Macam mana dia membantu? Dia memudahkan proses pemasaran. Contohnya apa? Handling objection. Macam mana nak objection. Bila objection ni banyak biasanya sebab trust. Trust lah. Trust. Bila mana dia nak benda tu. Okay. Melainkan dia tak nak benda tu. Kalau dia tak pakai tudung, you push dia buat produk tudung, itu taklah kan. Itu memang taklah. Ini memang dia nak. Tapi the only barrier objection yang dia ada adalah dia macam tak yakin dengan bisnes kita, tak yakin dengan kita punya ni. So itulah brand. Tapi bila mana brand kita ni ada unique in terms of tak ramai boleh deliver benda ni. Dia antara yang few, antara 3, 4, 5 yang boleh deliver benda ni. Kemudian trust ni tengok apa? Tengoklah review dia, tengok ni apa semua ni. Okay, credibility, dia berdaftar dengan apa semua tak. Dia banyak dah dia punya orang komen pasal benda ni. And then perceived value sebenarnya kalau you website, you jenis dia punya touch point website tu memang kemas. Kalau touch point social media memang terjaga. Ada orang tengok kita adalah, saya tanya kenapa you datang pilih training di tempat kita, dia kata sebab saya tengok you punya social media, you punya last post adalah 3 hari lepas. Just because of that. Saya tengok yang lain-lain dah 4 tahun dah berabuk lah. So pada dia adalah dia tak relevan dalam benda ni, yang ni updated, maksudnya dia relevan. Ada juga macam tu. So high perceived value adalah benda-benda yang tengok saya banyak kali dah present agency apa, dia buka website kita slow. Oh, you dah buat ni tengok website. So bayangkan kalau dia buka-buka website kita slow load, lepas tu gambar ni kecil besar, yang ni sengit masuk ke sebelah. Apa perceive dia tanggapan daripada brand kita tu? Brand Cak Ayam brand Cak Ayam walaupun hari tu sebenarnya kita tengah revamp, tengah buat website kita, brand kita website tak patutnya tu. So itulah perceived value yang orang tengok terus down. Itulah sebabnya orang geng-geng MLM ni dia bawa kereta Mercedes BM walaupun dia sewa sehari je, pinjam kawan ke apa. Tapi dia nak perceive value ni bila pergi kedai mamak susun meja 10 tu, dia tengok. Awal-awal ni orang tengok, dia keluar kereta Mercedes berjaya siot. Itulah perceived value yang kita nak capture. So benda-benda ni semuanya adalah dia menyokong kita punya pemasaran, memudahkan, melicinkan kita punya proses
untuk handling objektif tu lah. Kita dah settle lah kerja-kerja ni. Itulah kerja branding. Okay. Elemen utama branding. Okay, antara elemen utama branding ni adalah brand purpose and value lah. So biasanya kat sini kita cerita pasal why lah. Why kita buat benda ni. So why tu dia akan relate kepada kita punya brand tu dengan cukup rapat lah. Okay, bila orang tengok brand tu, aku teringat owner ni memang dia punya visi dia memang jelas, memang ikhlas ke jalan Allah. Contohnya kan. Okay, macam kita ikut satu pendakwah tu kan, satu influencer tu, nampak clean sekali terkait dengan isu, habis hancur semuanya. Okay, so target audience, so sangat-sangat rapat. Okay, target audience kita sangat penting disebabkan benda relate dengan cara kita punya communication. Okay, kalau you target yang corporate, you tak boleh cakap, "Hai bro, apa khabar hari ni?" You punya communication message, social media, you punya email, "Hai bro, sihat ke? Ni sis nak cakap sikit ni." Itu bukan target market kepada corporate lah. Okay, tapi kalau you pula target yang macam B2C ni kan, to customer kepada makcik-makcik, kepada makcik yang duduk rumah lah, yang individu ni, you cakap, "Selamat, salam sejahtera tuan-tuan puan-puan, adakah anda sihat?" Itu pun tak kena juga. Sebab tu kita kena kenal kita punya sasaran, target market kita, supaya kita punya identiti tu tepat kena dengan dia. Daripada komunikasinya, bahasanya, dari segi harganya, dari segi taste-nya, colour-nya, nampak eksklusif sangat lah, tak berani aku nak beli. Padahal harga murah je. Tapi disebabkan kotak tu nampak eksklusif sangat, kita yang marahin rasa macam, ni bukan untuk aku ni. Ni aku belum lagi ni. Padahal harga dia murah je. So dia merangkumi semua tu. Kita punya packaging, kita punya apa tu, semuanya merangkumi. Ada orang ni, case study lah, dia jual keripik pisang macam yang kat Banting tu, tapi dia nak buat satu pembaharuan, dia revamp dia punya pembungkusan tu macam produk-produk yang dekat US tu, imported. Hantar 10 masuk hasil minyak, pulang balik 10. Tak ada orang beli. Sebab tengok takut. Keripik pisang je kot, nampak lain macam ni kan. Baik aku beli yang IKS ni, packaging pun ala-ala kadar je. Kadang-kadang label stiker pun tak ada, ala kadar. Tapi orang dah tahu dah. Orang dah tahu dah rasa macam mana ni produk IKS kampung apa ni. Tapi yang nak beli ni isi sama. Tapi dia dibungkus macam tu. Dia tak kena dengan pasaran dia lah. Tak kena tempat dia. Boleh dia buat macam tu. Pasaran dia lain. Macam tu. Okay. So tak kena dengan itu. So case study lah. Okay, visual identity. Visual ni adalah apa yang kita lihat, apa yang kita nampak. So visual identity adalah wajah brand. Dia termasuklah logo, color yang kita pilih, typography, brand voice, brand story. Okay, bateri pun nak habis. Dan konsistensi. Okay, so inilah wajah. Bila orang tengok benda ni, color macam ni, dah tahu dah ni brand apa. Macam McDonald tadi kan, walaupun saya tak ada pun sebarang logo pun, color je saya tunjuk dengan price, orang dah tahu dah tu apa. Orang dah tahu dah tu brand apa. Dah tahu dah apa experience, dah boleh rasalah kat lidah. Prosperity, nak dekat China kan, tak lupa dah, prosperity kat lidah, dah boleh cantik sekali lah. Itulah tu lah power of brand. Okay, so color. Color ni dia sangat-sangat rapat dengan kita punya brand. Sebab ingat emotional sangat-sangat penting apabila orang membuat pilihan untuk membeli. Sebab color ni sebenarnya ada frekuensi dia sendiri, orang tertarik dengan color. So color brand tu kita kena pilih dengan hati-hatilah. Tengok macam kita punya company training, kita buat biru hijau. Kenapa saya pilih biru hijau? Sebab bila kita buat training, orang nak trust. Consultation, orang nak trust, tak nak kena tipu, bayar deposit, bawa lagi duit, apa semua kan. Trust. Sebab tu colour kita biru. Tengok brand-brand yang ambil colour biru. Dell, Oreo, saya tahu Oreo kenapa nak ambil biru kan. Oral-B, Vimeo ni trust. Dan saya ada colour hijau, Peaceful Earth. Sebab saya fokus pada
persediaan halal, hijau, green, peace. So kita ambil lah 2 colour tu. Tapi kalau you nak kreatif, you ambil purple. Purple. So excitement, Coca-Cola, excitement, apa lagi, fun, happy. So benda ni lah, Lego apa semua ni. Ni lah dia punya ni lah. Okay. So you tengoklah apa benda yang kena dengan you punya target market, you punya promise, you punya value. So pilih berdasarkan itu, so ambil lah colour. Tapi jangan risau, kita boleh tukar benda ni. Tak rasa silap kita tukar benda ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting kena ada. Buat je. Sekarang dah banyak AI yang boleh membantu kita untuk buat benda-benda ni. Okay, just pilih sahaja. Okay, kita masa 4 minit lagi. So kita masuk kepada cara membina brand untuk bisnes IKS. So kita dah cerita pasal brand, kita cerita pasal branding. Macam mana kita nak buat this branding. First kali adalah kenal pastilah kita punya sasaran pelanggan. You target golongan yang B40 ke, target golongan yang N40 ke, target T20 ke. Bila T20 you kena make sure you punya brand is well done lah. Well done. So biasanya dapatlah hikmat daripada this orang kata creative guys ni lah. Sebab T20 ni dia suka pada exclusivity. Dia suka benda-benda macam tu lah. So you kena pilih dengan betul lah. Okay. Siapa pelanggan ideal kita? Positioning yang unik. Apa bezanya anda dengan pesaing? This is uniqueness. So that bila dia tengok brand kita, oh okay, this is kalau aku tak ada benda ni lah. Benda kalau makan nasi lemak, aku akan pergi kedai ni lah. Kedai lain tak cari. Contoh macam tu. So dia mestilah ada unik dia. Kenapa? Kenapa unik dia? Sebab dia tempat macam ni, tak bising, very ni, so bising tak pernah, aku rasa very ni lah, tak pernah ni lah. Okay. So formula dia, jual beli pakai adalah kami membantu sasaran, siapa yang target segmen tadi, untuk mencapai apa value yang you bagi, offer, melalui apa yang uniqueness tadi. Uniqueness tadi. Okay. Dan you ceritalah, you brand story ni tak semestinya betul it can be, and mostly yang ada ni adalah made up story lah. Made up story, sebab tu orang buat dulu saya susah makan nasi sebulan sekali je, hari-hari lain tu makan pizza. Yang nasi dia sebulan sekali, rupa tengah buy app, saya sedih, tapi tengoklah sekarang saya dah jutawan. Sebelah kereta mesin, itu adalah story lah, story yang nak capture emotional. So kena ada best story, kenapa you start. Kenapa saya start Malaysia Entrepreneur? Sebab memang nak bantu. Saya nampak something you go wrong 20 years later. Kalau kita tak buat benda ni, something is going to be wrong lah. So kenapa saya buat benda ni? Tu authentic lah. Saya punya authentic. Okay. And then pilih saluran yang tepat untuk kita deliver kita punya brand punya communication. Jadi is marketing lah. So kita ada digital branding melalui media sosial. Kita ada physical branding. Physical branding ni adalah boleh jadi punya premise, boleh jadi personal branding, boleh jadi you punya worker, that is physical branding, boleh jadi packaging, that is physical branding. Contohnya macam perfume, bukan perfume lah, produk-produk you kan. Bila mana orang dapat dia buka tu, akan ada bau perfume. Spray lah, spray. Buka tu ada bau perfume. Aku tak tahulah kenapa, beli produk ni, setiap kali buka, mesti bau wangi. Padahal beli spender ikut. Apa kena-mena? Macam tu lah. Tapi itu something memori yang unik daripada lain, orang lain tak buat. Tapi dia ada tinggalkan satu kesan kepada experience orang tu. Experience. Dan dia masuk kepada nombor 2, experience branding, emotional. Dia akan relate kepada experience. Bila mana kenapa dia macam ni, Al-Barakah Training Solution tu efficient lah, antara ni efficient. Kenapa saya letak benda tu? Sebab itu adalah satu word yang orang bagi kepada Al-Barakah. Kenapa Al-Barakah? Baguslah Al-Barakah ni sangat-sangat efficient lah. Seorang cakap efficient, seorang lagi cakap efficient. So kita akan letak tagline efficient. So kita fokus on efficient. Sebab itulah benda yang bila orang dealing kita,
efficient maksudnya dia ada dealing dengan competitor not as efficient as us. Macam tu. So sebab tu kata baguslah, efficient lah, mudah dealing, senang berurusan, boleh customize apa macam ni. So benda-benda tu lah kita kena capture feedback apa yang orang cakap. So itulah kita punya branding dan kita kena buat consistently. So tengoklah jenama-jenama ni lah. Jenama. So bila kita tengok jenama-jenama ni, kita boleh tahulah dari pergi colour je, Burger King, CNN, Coca-Cola, FedEx, Shell, Adidas, Google, BBC. Ini nama-nama brand besar yang bila kita tengok je kita dah tahu dah dia punya apa emotional attachment kita dengan this brand. Apa kita punya experience dengan this brand. Okay? So rumusannya, sekejap umpat dah. Sejam. Sekejap ke? Okay, key takeaway apa yang kita boleh buat, you boleh buat untuk you punya business adalah branding yang strong, branding yang kukuh ni, dia perlu untuk bina kepercayaan. It's all about trust. Macam baru ni ada satu kelas prospek lah, dia nak dealing harga dengan kita kan. So dia keep mentioning yang I mesti bayar on the spot apa semua ni. Dia nak kita jalan dulu service dia baru bayaran lah. You know me man, you know I will pay you cakap. No, I don't know you. Kita baru jumpa 2 kali. Itu pun meeting yang you lambat sampai. 2 kali. So dia keeping I know you know me man. You know me, I won't sorry, I don't know you. Trust tu tak ada lagi. Tiba-tiba you nak demand something yang memerlukan trust. Ada klien-klien yang yes, kita jalan dulu sebab saya tahu kita dah ada trust punya relationship before dan saya tahu bukan tak boleh bayar, cuma kerana SOP you yang pelik yang membuatkan bayaran tu susah. Janganlah, trust ni sangat penting lah dalam bisnes. Trust tu sangat penting dan kesetiaan jangka masa panjang. Okay, so trust ni satu benda tak boleh dibeli lah, dia memang perlu dibina. Okay. Konsistensi kunci kepada branding yang berkesan. Konsistensi ni adalah paling susah lah, paling susah. Terus terang saya cakap, saya dah buat 83 webinar, nak konsisten tu bermacam-macam. Hari ke sesi ke 83 pun banyak lagi bisikan-bisikan. Alamak, tak payahlah ni kan, rehat dah satu kali, buat esok pun tak apa, minggu depan pun tak apa, 1 minggu je, skip kan. Jangan main. Dia punya bisikan tu kan. Okay. Kerja-kerja branding ni mengambil masa yang lama. Dia ambil masa yang lama tapi boleh lenyap sekelip mata kalau you all boleh buat slack. Banyak dah brand-brand yang overnight hilang. Restoran yang dekat restoran mamak dekat Bangsa kan, penuh apa semua, sekali keluar dia basuh pinggan dekat lopak air, habis. Hilang lah restoran. Mungkin dah tukar nama, mungkin owner baru, management dia sama apa semua, cuma tukar brand je, tapi no more lah brand tu. No more lah. Okay. Mulakan kecil tapi mulakan sekarang. Kalau tak sekarang, bila lagi? Takkan kita nak tunggu kita besar. Tunggu dululah kita dah besar, sudah ada staff 10-20 orang baru kita bina brand. No, start sekarang. Walaupun you seorang, walaupun you ada produk baru, tapi you mesti ada brand. So something yang orang boleh relate tu. Bila dia rasa experience, senanglah berusaha dengan you apa semua. So dia akan automatic capture dia akan automatic capture you punya brand tu. Sebab brand ni mahal. So kenapa kita punya brand ni, servis yang sama, apa semua ni, harga macam ni, ada sebab ni. Kenapa orang bagi macam ni, ada sebab ni. So yang saya beritahu tadi, yang kita dah offer macam ni, dia nak ubah pula structure tu, saya tak ambil dengan dia, tapi saya ambil kompetitor kita, saya bagikan dia. Dia appreciate very much. Terima kasih lah walaupun tak deal apa semua, tapi dia appreciate sebab kita tak deal dengan dia, kita boleh propose pula orang yang lain boleh bantu dia buat. Tapi yang dia tak tahu, saya bagi yang huru-hara sikit lah. So bergaduh lah korang kat situ. Macam tu lah, tapi saya ada 2-3 sebenarnya. Tak adalah huru-hara, okey lah untuk dia kan. Takkan saya nak bagi komputer yang memang dekat komputer dengan dia, rugilah kita kan. So saya bagi yang murah sikit, tapi adalah kekurangan dia here and there. So you deal lah, you nak harga macam ni, you deal lah dengan orang macam ni. Tapi saya dah memudahkan kerja you untuk dapat, bukan tak boleh deliver, tapi kena bergaduh-gaduh luar dengan yang seorang ni. So saya bagi kat situ. So macam itulah. So itulah branding.
branding ni adalah benda-benda yang kita kena bina. Dia bukan sekadar logo, dia merangkumi banyak benda dan dia ada banyak tweak here and there lah. Tapi kita kena tetapkan, dan kita boleh tetapkan bila mana kita buat kita punya sasaran segmen kita dah betul, apa yang kita nak promise, brand promise kita, apa lagi, dan dia konsisten dan kita always maintain that. Kalau katakan communication kita adalah communication bahasa yang skema, bahasa Melayu, skema, kita kena maintain that lah. Maintain that. Kalau macam saya tak ada ayat-ayat skema tu. Saya mix campur English apa semua, saya masukkan dalam saya sebab itulah brand saya. So mungkin bila saya buat konsistensi benda ni, orang tengok benda ni, ini gaya bahasa dia macam Muhammad ni je, macam tu. Sama kita boleh kenal. Sebab untuk orang kenal, dia mestilah konsistensi. Sebab dia perlu masa untuk tanam. Benda tu lah, perlu masa lah. Okay, so jenama anda adalah aset, di aset paling berharga. Pelaburan hari ini menentukan nilai di masa akan datang. With that, tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana bersama dengan saya selama sejam. Minggu depan kita akan ada tajuk lain pada hari dan hari Jumaat, waktu pagi lah, waktu normal balik. InsyaAllah lah kalau tidak ada aral melintang. Okay, with that, terima kasih banyak-banyak. Tunggu saya punya pengumuman, tim kami akan umumkan. End of November, kita open free siapa yang nak join Malaysia Entrepreneur untuk basic punya account. So insyaAllah, kita jumpa lagi. Terima kasih. Take care dan bye-bye. Oh, kejap, ada soalan kita? Tak ada. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu.